Episod kita pencen buat standard. Exhaust pun dah ambil store. Kita tukar mana yang boleh tukar dulu sebelum kawan-kawan lain swap barang. Power bomb buat sendiri. Power bomb beli sendiri. Cantik Zon ni, Zon original ni. Alright, jom. Sini sepi. Saya bawah. Rim depan cantik. Brake bengkok sikit je. Okay. Ngam cun. Okay, rim depan ada stone chip batu sikit lah. Sadai bawah, bateri habis. Bateri 4 tahun lebih, dah kong dah. Nak jumper kita. Jump start. 8.2. Tak hidup dah. Alhamdulillah channel store ni buat jugalah. Kita balik lah set kita. Disc fork brake kita nak jadikan standard balik. Let's jom. Oh penat bah. Bulan puasa ni. Fork semua dah keluar, T pun dah tukar. Masuk standard balik. Sekarang kita nak pasang balik yang standard ni. Damper semua dah buka Ada welding pun ada. Tadi tu lah, memang susah. Bambu steering cone ni buat macam brother tu buat tak boleh, pakai welding lah. Biasalah, lagi senang. Tok je lah. Ok, sambung kerja. Tambah washer. Pakai bush ni. Sebenarnya satu washer. Ni setting ngam-ngam. PNP lah. Damper, bracket depan. One set lah. Skru ni masih cantik Wah itu welding buat trik balik. Ni trik masih cantik. Saya dah repair lah. Ok, settle buka rivet Rivet yang lama kita ambil balik. Masuk ke disc original balik. Ni kena cat balik lah. Ok, settle satu hal. Macam-macam nak buat standard balik susah juga, banyak kerja. Siap bleeding daripada brake GP4 Brembo tu masuk standard balik lah. Alhamdulillah selesai. Boleh buang minyak lebih. Minyak bertakung minyak untuk tempat air filter kita. Masa bersih lagi KNN. Pasang balik cun-cun, masuk balik. Sebab hari tu kita tukar plug, check air filter tu dah lalang, tukar bateri dah kong. Bateri pun dah sampai, bateri baru dalam kotak lagi. Ok, sana tu bateri kita. Alright, let's go, siapkan. Bateri ni dah 4 tahun lebih masih boleh pakai lagi ni. Yang ni pun baru sampai. Kita kena tuang dulu dia punya acid ni, buka tuang. Kita pakai ni dulu lah masih boleh pakai lagi ni sampai dia out. Alright. Kita nak on, dia bunyi kejap. Patutnya lama kan. Bunyi kejap je. Brake dah siap. Oil filter dah siap. Start tak hidup pula. Aduh, apa masalah ni? Oil filter bunyi macam oil filter. Oil pump ni bunyi macam kejap je. Macam tu je. Apa masalah Salam guys, tolong guys. Bila on dia bunyi kejap je ni. Kenapa
Alhamdulillah dah cabut TPS TPS Tobaki. Ni yang standard. Kena pakai screwdriver yang elok sikit lah. Mana screwdriver tadi. Lepas tu ketuk dan pulas. Takut loose. Kalau loose susah lah sebab dia pakai skru mata bunga kan. Tu dia. Alhamdulillah rim dah swap. Dah swap dengan rim member. Dah beli kat Mr. DIY. Rivet idle part yang kecil ni, dia besar sikit. Ringam lah. Kita lock balik. Bagi cun-cun macam original balik. Tak, dia kalau pakai skru pun boleh. Tapi skru ni kurang safety lah. Kalau nak longgar apa kan, berguling kita nanti kan. Sekarang pakai rivet lebih senang. Macam biasa, kalau nak ketat benda yang macam ni melibatkan kita nak center ni, sini pindah itulah ya. Dah siap dua. Okey, siap. Alhamdulillah. Jadi macam tu macam tu asal balik. Biar benda mati terus. Kalau nak buka kena grinder lah. Okey, jom pasang. Mati kutu. Kita hantar pemain lah, scan mana patut. Sebabnya misi gagal lah ni. Dah macam-macam kita tukar. Sebab suspect something wrong line lah. Sebab fuel pump pun kita dah tukar baru pun masih bunyi short macam tu lah. Tak boleh buat apa bawah. Sipu 5 minit bawah. 5 minit selesai. Buat malu daripada jauh datang. Alhamdulillah. Bateri baru Pak Long tolong buatkan. Thank you. Dah hidup. Thank you kepada Long. RZ Bikes. Mantap bah. Dia pengalaman luas dalam SYM ni. Ya, pemain SYM. Dah rosak rectifier. Overcharge.